Pernah tak terfikir macam mana kita nak ajar sesuatu yang lebih daripada sekadar hafal? Okey, hari ini kita akan bongkar satu rangka kerja pendidikan yang memang sangat berkuasa. Satu alat yang direka untuk ubah cara kita berfikir tentang pemikiran itu sendiri. Jom kita selami taksonomi Bloom. Inilah soalan paling besar kan? Cabaran utama dalam pendidikan ni bukanlah nak sumbat kepala dengan fakta semata-mata, tapi macam mana kita nak nyalakan api pemikiran aras tinggi. Jadi, macam mana kita nak buat benda ni dengan cara yang lebih tersusun dan berkesan? Jawapannya, rupa-rupanya membawa kita kembali ke pertengahan abad ke-20 kepada satu rangka kerja pemikiran yang dicipta khas untuk selesaikan cabaran ni. Jom kita tengok dari mana datangnya semua ni. Okey, pada tahun 1956, seorang ahli psikologi pendidikan nama dia Benjamin Bloom dan pasukan dia sedar satu masalah besar. Pendidikan masa tu terlalu fokus pada hafalan. Jadi apa diorang buat? Diorang cipta satu sistem pengelasan, satu taksonomi untuk susun matlamat pendidikan dan galakkan pemikiran yang lebih mendalam. Jadi, apa sebenarnya taksonomi ni? Senang cerita, bayangkan ia macam sebuah tangga. Kita mula dari anak tangga paling bawah, itu kemahiran asas. Dan setiap kali kita naik satu anak tangga, kita akan sampai ke tahap pemikiran yang lebih kompleks, lebih canggih. Dan kalau sebut pasal tangga pemikiran ni, bentuk visual apa yang paling kita kenal? Piramid kan? Jom kita tengok dengan lebih dekat lagi struktur ikonik yang asal ni. Tahunnya 1956. Yang penting kita faham kat sini, benda ni bukan dicipta oleh seorang ahli akademik dalam bilik dia sorang-sorang tau. Ia lahir daripada keperluan praktikal. Sekumpulan pendidik nak cari satu cara yang lebih standard dan bermakna untuk uji apa yang pelajar betul-betul faham. Piramid yang asal ni, dia ada 6 tingkat. Kita bina dari bawah ke atas. Tapak dia ialah pengetahuan, setakat ingat fakta. Lepas tu kita naik ke kefahaman, kemudian aplikasi, analisis, sintesis, yang ni maksudnya gabungkan idea. Dan dekat puncak sekali, penilaian atau membuat pertimbangan. Satu benda penting kat sini, perasan tak? Semua perkataan ni adalah kata nama. Ini petunjuk penting untuk evolusi yang akan kita tengok sekejap lagi. Tapi macam mana-mana idea yang hebat, ia tak statik. Bila pemahaman kita tentang psikologi kognitif dan pembelajaran makin berkembang, taksonomi ni pun kena ikut berkembang juga. Dunia pendidikan sentiasa berubah, jadi rangka kerja ini pun kenalah ikut sekali. Okey, kita lompat ke depan, ke tahun 2001. Hampir setengah abad kemudian, satu pasukan baru, termasuk salah seorang bekas pelajar Bloom sendiri, tengok balik rangka kerja ni. Matlamat diorang nak kemas kini untuk abad ke-21. Nak jadikan ia lebih dinamik dan relevan untuk pendidik zaman sekarang. Dan inilah perubahan yang paling asas sekali. Cuba tengok perbezaan dia. Rangka kerja ni beralih daripada kata nama yang pasif, macam pengetahuan, kepada kata kerja yang aktif, mengingat. Ini bukan sekadar tukar perkataan je tau. Ini satu anjakan paradigma. Fokus dia bukan lagi pada apa yang pelajar tahu, tapi pada apa yang pelajar boleh buat. Cuba tengok betapa praktikalnya perubahan ni. Setiap peringkat, sekarang ada set kata kerja yang kita boleh ukur. Ini bagi pendidik satu alat yang sangat jelas. Contohnya, kita nak pelajar menganalisis. Kita minta diorang untuk membandingkan atau menyusun. Bahasa yang kita guna untuk reka pelajaran dan penilaian jadi jauh lebih tepat. Dan perhatikan juga puncak piramid tu. Ada satu pertukaran yang besar berlaku. Menilai dah turun satu tangga dan mencipta yang dulu kita panggil sintesis, sekarang duduk gah kat puncak. Ini satu mesej yang sangat kuat. Dalam pendidikan moden, kemuncak pemikiran kognitif bukanlah sekadar boleh nilai kerja orang lain. Tapi bila kita mampu hasilkan sesuatu yang baru dan asli. Okey, teori ni semua memang best, tapi macam mana ia berfungsi dalam dunia sebenar? Kuncinya terletak pada soalan yang kita tanya. Jom kita tengok macam mana rangka kerja ni dihidupkan dalam bilik darjah. Kat peringkat mengaplikasi ni, kita minta pelajar guna pengetahuan dalam situasi yang baru. Contohnya, lepas diorang belajar satu teori sains, kita mungkin tanya macam mana awak akan guna teori ni untuk selesaikan masalah X. Ini betul-betul menguji sama ada diorang boleh pindahkan ilmu dari teori kepada praktikal. Lepas tu, bila kita naik sikit ke peringkat menganalisis, soalan pun jadi lebih mendalam. Macam mana benda ni serupa dengan? Atau, apa idea yang boleh sahkan? Soalan-soalan macam ni memaksa pelajar untuk pecahkan maklumat dan nampak perkaitan antara bahagian-bahagian tu. Dekat peringkat menilai pula, pelajar diminta untuk jadi macam seorang pengkritik. Diorang kena buat pertimbangan dan pertahankan hujah diorang. Soalan macam, apa kriteria yang awak akan guna untuk menilai? Memerlukan mereka untuk berfikir secara kritis dan paling penting, berasaskan bukti.
Dan akhirnya, kita sampai kat puncak piramid, mencipta. Kat sinilah kita buka pintu seluas-luasnya. Soalan macam, boleh tak awak reka bentuk? Atau, cuba cadangkan satu penyelesaian alternatif. Ini bukan lagi nak uji pengetahuan sedia ada, tapi kita cabar pelajar untuk hasilkan pengetahuan baru. Inovasi bermula di sini. Okey, walaupun taksonomi Bloom ni memang sangat berguna, penting untuk kita faham skop dan batasan dia, ia bukan satu-satunya model pembelajaran yang wujud. Taksonomi Bloom ni fokus utama dia ialah domain kognitif. Maksudnya, kemahiran berfikir. Ia tak merangkumi domain lain macam domain psikomotor yang melibatkan kemahiran fizikal. Contohnya, belajar main basikal atau main viola, itu semua perlukan set kemahiran yang berbeza. Kritikan ni penting. Macam yang dinyatakan oleh penyelidik ni, walaupun taksonomi Bloom ni sangat hebat untuk pemikiran, ia bukanlah satu rangka kerja yang merangkumi semua benda tentang pembelajaran manusia. Ia adalah satu alat dalam kotak peralatan kita, bukannya keseluruhan kotak peralatan tu. Jadi, inilah perjalanan yang kita dah lalui. Daripada satu senarai kata nama yang statik, kita dah tengok macam mana taksonomi Bloom ni berevolusi menjadi satu petak pemikiran yang dinamik. Ia bagi kita bahasa dan arah untuk kita teroka landscape pembelajaran yang kompleks. Pada akhirnya, taksonomi Bloom ni bukan sekadar sebuah piramid. Ia adalah satu jemputan untuk kita berfikir dengan lebih mendalam. Ia beri kita peta untuk pergi lebih jauh daripada sekadar hafalan dan meneroka potensi sebenar minda kita. Jadi, soalannya sekarang bukan lagi apa yang awak tahu, tapi dengan peta ni di tangan, dunia pemikiran baru mana yang akan awak cipta?